Hai guys, selamat petang. Hari ni saya nak review motor Yamaha Nova S pada tahun 2007. Sebenarnya itu 115cc lah. Cuba korang tengok lah ni. Ini body yang asal, standard. Tapi kalau exhaust pipe pula, owner ni sebelum memang pernah tukar lah. Exhaust bukan original lah. Ni spek semua original. Yang lampu tu yang aku pasang sendiri lah, yang signal tu ada batang-batang tu kan, dengan cermin tengah sekali kan. Itu dia pasang sendiri yang baru punya. Cuba tengok bahagian rim lah. Rim oli lah. Mari kita zoom zoom sikit lah. Nah, inilah bahagian rim original daripada Yamaha. Of course lah. Ini ayah aku, dia beli second hand punya motor lah. Cuba kita tengok bahagian belakang pula. Mari aku pusingkan body badan dia. Mari tengok bahagian belakang pula. Sebenarnya macam ni lah. Ini exhaust yang aku cakap tadi, yang aftermarket tu kan. Owner sebelum ni memang ada pernah pasang lah. Owner lama. Ayah aku baru 2 tangan pakai motor ini sejak 2012 ya. Tak siap saya lah. Memang betul lah. Tengok tayar ni. Bahagian belakang yang I cakap tu kan, cermin bahagian tengah tu kan. Yang tu kan, yang tengah-tengah tu kan, yang I tunjuk kan. Ini ayah aku pasang sendiri lah. Mari kita tengok pula bahagian depan. Aku tolong pusingkan pusingkan badan dia sekali. Mari kita tengok bahagian depan pula. Inilah keadaan 2007 punya motor ini macam lah. Memang design dia sangat modern dan sporty. Very sporty. Bagi aku memang lawa gila tengok. Tengok geng, lampu dia dengan body part cover ni, dengan side mirror ni. Ini yang side mirror ni original. Kecuali lampu signal ni lah.